Assalamualaikum guys. So hari ni Alhamdulillah motor pun dah sampai. Kita kita bawa daripada JB guys. Motor ni motor second hand ZX6R. So macam biasa it's time for jai-jai. Yeah. So ini aku nak pasang benda yang simple lah. Benda yang simple. Kita kena buka ni jugalah sebab senang kan. So apa benda yang aku beli? Jom check it out. Okay guys. So macam aku selalu cerita dekat live-live aku pun semua. So antara benda yang paling simple untuk kita make up motor kita adalah dengan first kali tukar windshield. So windshield ni bukan windshield original sebab owner before this dah tukar. So aku dah lama aim. So ini adalah windshield Puig Z model lah macam tu kan. So dia akan jadi macam ni lah. So dia lagi tinggi berbanding ni. So aku ambil colour smoke. Memang aku dah lama aim lah kan. So jom aku belanja korang macam mana cara pasang. Let's go. Alright, macam ni cara buka dia guys. So So bagi yang tak pernah buka windshield ni korang kena tahu yang ada getah kat atas ni. So getah ni kita akan guna balik yang kita kena pasang install dekat windshield baru kita. So, jom. Alright, masa untuk kita buka kita punya windshield baru. Dapat rebah ni. This is Puig. So aku first time pakai Puig, selama ni aku pakai Zero Gravity. So aku dah study sikit dalam ni internet, dia kata Puig is one of the best lah. Tengok guys, tu dia akan jadi macam ni. Maknanya Z series ni pun tinggi lah. Nice. So macam biasa kita kena masukkan getah ni dekat belah atas. Okay guys, ini kita dah masukkan. So macam aku cakap tadi, dia kena masuk balik getah yang original. Alright. So jom kita pasang. So aku akan guide sikit pasal skru tu, yang mana atas mana yang bawah. So ni hasil dia pasang. So trik untuk pasang skru ni, dia technically sama je macam zaman ZX25 dulu. Skru ni dia ada dua tau. Satu panjang, satu pendek. So yang panjang mesti belah bawah. Contoh macam ni. Ni panjang. So panjang mesti kat sini. So tidak nanti dia akan timbul kat belah atas ni kan. Sebab atas ni pendek je. That's why. So jom. So, apa cara membuka stiker? Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuku kau potong lah kan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Dua pula stiker dia. Tambah kat satu. Ya. Clean siap. This is Puig Z Racing. Dia punya ni. Korang tengok ni. Bahagian depan dia kan. Garang siap. Apa dapat korang? Berminyak.
So masa aku nak beli tu, of course lah kita beli ni. Panggil glove, quick glove for front brake tank. Kan? Master pump punya tank tu kan. Alang-alang quick biar sampai ke Pangkal Lengan. Besar. Handsome siap. Tak puik tak kawan lah. Grow guys. Alright. Sikit. Handsome. Right. So, jom kita payung satu motor. Tapi sebenarnya tak buat apa pun. Ini adalah macam aku cakap tadi, windshield quick Z series untuk ZX6R. Kan? Tengok ini ketinggian dia banding standard tinggi. Kalau yang R series tu lagi tinggi. Tapi ni yang bagi aku dia racun lah. So semuanya kita tak buat apa je lah. Setakat ni kita ada buat lock je lah. Dengan bobin kita pasang balik yang dulu punya stok. Dan ini pun nanti kita buka ni, kita pasang letak fender eliminator. Kasih ekor dia handsome. Dan exhaust ni memang dapat lah. Beli kat warna lama. Kita nak jual ni, ada yang berminat tak? Dan kita ada Puig punya glove. Dia panggil sarung lah. Baru kan. Alright guys. Alright, setakat tu dulu apa yang kita dah pasang. Jajan kita hanyalah ada windshield Puig Z series dengan glove cover untuk brake tank. So teruskan support kita guys. Aduh.